jual bang Okey. Terima kasih Okey, mantap. Jadi hari ni saya akan pasang bubu lokah. Ada 3 bubu yang saya pasang dekat paya-paya ni jadi kita akan pasang dekat bawah gelung. Bawah kalbet. Jadi saya dah pasang kat bawah tu. Jadi ni tali dia. InsyaAllah besok saya akan angkat. Jadi ini bubu tempira yang kedua. Jadi yang ni saya dah cover dengan rumput-rumput. Untuk bubu yang ni aku pasang dekat pertigaan air ni. Umpannya aku pakai dedak ikan. Lepas aku pasang bubu, aku nak try jala dekat sini. Aku pun turun kat tebing-tebing tu. Lepas dah turun, aku pun tebal jala. Cemplung. Aku pun tarik slow-slow jalanya. Yang ni aku dapat ikan putih dengan ikan bagor. Lepas tu jalanya aku tebal lagi sebab masih belum cukup. Anak-anak ikan ni aku nak buat untuk mancing haruan untuk aku tajur nanti. Mantap. Untuk jala kali ni banyak yang kena. Ni ada juga udang yang masuk dalam aku punya jala. Tapi aku tak tahu ni udang apa. Tak silap aku, udang ni tak boleh besar. Dia macam gitu je lah. Nama ikan ni ikan bagor, tapi orang selalu panggil ikan koprel. Jadi ini dia hasil hari ni. Lepas siap aku menjala anak ikan, aku nak pergi pasang tajuk. Aku pasang tajuk dekat spot yang ni, spot lombong pasir. Aku pasang tajuk dekat spot yang belah kiri. Banyak lembu-lembu dekat sana. Yang aku pelik kenapa lombong ni warna biru air dia. Untuk umpan tajuk aku pakai ikan sepat. Ini tajuk yang pertama. Hari dah grimash tapi aku tetap jalan. Ini tajuk yang kedua. Cocok kena dalam-dalam, kalau tak nanti dapat ikan besar habis terlepas. Korang tengok tu ikannya betul-betul aktif. Masa aku nak pasang umpan tu kan, ikannya masuk dalam kasut aku. Korang tengok tu, ikan sepat yang masuk dalam tu. Aku pun tak tahulah macam mana dia boleh terlepas. Moga-moga dah masuk dalam kasut aku dapat ikan yang besar-besar lah. Ini tajuk yang ketiga aku pasang. Tajuk yang keempat ni nak kena redah semak-semak sikit lah. Tapi tak apa, jalan je. Dekat belah sana tu ada budak-budak yang tengah casting. Jadi ini tajuk yang keempat. Tajuk yang kelima ni nak kena masuk dalam air sikit. Semoga dapat yang besar lah dekat tempat ni. Yang ni aku pakai umpan tebal sisik. Jadi ini tajuk yang keenam. Aku pakai ikan sepat. Ini tajuk yang ketujuh ataupun tajuk yang terakhir. Semua tajuk dah aku pasang dan aku pasang hanya 7 tajuk sahaja. Ini manjanggal keturunan Jawa, West Mangan. Hari ni dah masuk hari kedua. Jadi pagi ni aku nak tengok semua tajuk aku. Jadi ini tajuk yang pertama, umpannya dah habis. Tak mantap. Ini tajuk yang kedua, aku nak kena masuk dalam air. Lepas tu umpannya pun dah habis. Ini tajuk yang ketiga pun dah habis umpannya. Tajuk yang ni nampaknya ada yang kena. Tengok macam besar ikannya. Jadi ini tajuk yang keempat. Tak payah buang masa, aku angkat dulu. Alhamdulillah, ada juga rezekinya. Haruan. Korang tengok tu mata kaya sampai berpintal macam tu. Jadi untuk pagi ni aku cuma dapat seekor ikan. Yang lain semua tak kena dan umpannya habis. Lepas aku angkat tajuk, aku nak pergi jala dan aku nak angkat bubu yang semalam aku pasang. Itu bubu aku, tapi atuk aku cakap jala dulu baru angkat. Jadi aku pun ikut je lah. Lepas dah cemplungkan jalanya, apa lagi, angkat slow-slow dan kita tengok apa yang dapat. Korang tengok tu, atuk aku dapat ikan keli. Oh, sukanya dia. Besar ni. Lepas tu ikan keli tu nak pergi selamatkan diri dia. Tapi tak sempat nak selamatkan diri dia. Aku yang selamatkan dia dan aku letakkan dalam baldi. Jadinya ni tebaran jala yang kedua. Ikannya masih tak cukup untuk aku nak tajuk haruan nanti. Jadi yang dekat sana tu bubu aku. Tapi kejap lagi nanti baru aku angkat. Masa atuk aku tarik jala tu nampak macam banyak ikannya. Korang tengoklah tu buih. Buih apa kan banyak ikan sepatnya. Macam ni pun aku dah bersyukur. Itu tapak kaki lembu, bukan tapak kaki babi. Sekarang masa aku untuk kutip semua ikan-ikan ni. Ikan ni semua campur-campur. Ada ikan sepat, ada ikan tebal sisik, ada ikan bagor, ada ikan seluang. Semuanya boleh buat umpan untuk tajuk haruan nanti. Lepas aku dah kutip ikan semua tu, aku nak angkat bubu aku. Yang ni aku buka dulu tali yang aku ikat. Sebab kalau tak ikat nanti, kalau ada hujan, arus, dia bawa lari bubu aku. Lepas aku dah angkat bubunya, tak ada yang masuk. Aku pun tak tahu kenapa. Mungkin sebab tempatnya tak ada ikan kot. Ini bubu tempira yang kedua. Bubu ni atuk aku yang angkat. Dan kita tengok apa yang dapat. Oh, satu dia dah terkeluar. Oh, satu mati. Seekor je ada. Ni dah mati. Dia nak terkeluar tapi tak lepas. Sepat je. Ni ikan tebal sisik. Dia nak keluar tapi tak lepas. Mungkin dia ingat dia kecil. Tapi tak apa, tetap boleh buat umpan. Aku pun masukkan ikannya dekat dalam baldi aku. Ini bubu lokah. Untuk bubu ni atuk aku juga yang angkat. Uish, ada ke? Oh lah, ni pun mati. Mati. Asal ikan apa? Ikan putih.
Nampaknya untuk bubu semua tak banyak yang masuk. Ini hasil daripada jala dengan angkat bubu tadi. Semua ikannya aku letakkan dalam akuarium. Nanti aku nak pergi tajuk, aku tinggal sauk je. Ini kelih kampung. Kalau masak isi dia sangat lembut. Lepas dah angkat bubu dengan jala semua, petang tu aku nak pergi casting. Berbekalkan dengan air kosong. Kerja-kerja korek pasir sedang dijalankan. Tak buang masa, aku pun terus casting. Baru lemparan pertama, terus ada yang sambar. Mantap. Bak kata Banjar, jom kita mak unjung. Aku pun apa lagi, sembat lah. Masa aku tarik-tarik tu, aku rasa macam berat. Rupanya rumpai sekali ikut. Guys, mantap guys. Alhamdulillah. Baru lemparan berapa tadi saya baru sampai sini, dia terus sambar. Mantap. Alhamdulillah. Aku pun cabut mata kail daripada mulut ikan tu. Lepas tu aku masukkan dalam plastik beras. Sekarang aku siang ikan yang dapat tadi. Ikan ni aku rasa aku nak bakar. Aku kumpulkan ranting-ranting kayu yang kering. Lepas aku dah kumpul semua ranting-ranting kayu, aku pun mula hidupkan api. Apinya dah hidup, aku pun mulakan untuk bakar ikan. Kamera kedua untuk rekod dekat-dekat. Jadi ini ikan haruan. Aku cuma buang taik-taiknya je. Sisik-sisiknya semua aku tak buang. Sementara tunggu ikannya masak, aku sediakan asam jawa, tiriskan bawang besar, 4 biji cili. Cilinya potong 2 je. Letakkan sedikit ajinomoto. Lepas tu tuangkan sedikit air. Dah tuang air, lepas tu gaul-gaul pakai tangan. Dan dah siap sambal asamnya. Sikit lagi ikannya masak. Yang ni baru masak setengah. Disebabkan lambat masak, aku pun pakai manual. Aku pusing-pusing pakai tangan ikannya dekat atas api. Jadi macam ni contohnya. Haruannya menyala. Tak sabar rasa nak makan. Sekarang ikannya dah masak 100%. Mantap. Siap je masak ikannya, aku pun terus makan. Sebab perut aku dah berbunyi-bunyi. Bila buat ikan bakar ni memang sedap. Lagi-lagi kalau cicah dengan asam jawa ni. Pejam celik ikannya dah setengah aku makan. Jadi ni isi dalamnya. Nampak gebu-gebas. Siapa yang pernah bakar ikan macam ni? Cuba korang komen kat bawah. Aku pun sambung lagi makan sampailah habis makan. Korang layan je. Layan-layan juga. Jangan sampai terliur, sudahlah. Sekarang perut aku baru penuh. Mantap. Aku nak tanya sikit lah, sambal asam ni kan datang daripada mana Cuba korang komen kat bawah. Perut aku pun dah kenyang. Lepas tu hari pun dah nak maghrib, aku pun balik. Hari ni masuk hari ketiga. Pagi ni cuacanya baik. Aku isi perut dulu dengan nasi kerabu yang aku beli tadi. Ini anak ikan untuk aku nak tajuk kejap lagi. Semua sekali ada 23 ekor. Pumpam aku dah masuk dalam kebun. Padu mantap. Sekarang aku tengah cari batang pelepah untuk buat tajuk. Jadi itu dia pokoknya aku nak ambil. Sebab itu pokok liar, bukan pokok tanam. Pokok sawit ni ada 2, jantan dengan betina. Yang jantan tu tak ada buah, yang betina ada buah. Yang jantan pelepahnya tegak, yang betina pelepahnya tebal. Pelepahnya aku potong-potong dulu sebab aku perlukan 21 batang pelepah untuk aku buat tajuk. Sebelum nak ambil batang pelepah tu, korang kena cek semua dulu kawasan sekeliling. Takut-takut ada benda yang ada dekat situ. Aku potong pelepahnya, lepas tu kena cameraman. Nasib baik dia tak minta resign masa tu. Dah aku potong-potong pelepah tu kan, lepas tu kerengga pula yang hinggap kat badan aku ni. Kalau tak sakit tak apa, sakit bye. Nasib baik ada cameraman nak tolong lagi. Walaupun aku dah jatuhkan batang pelepah kat atas kepala dia. Lepas dah siap aku potong-potong batang pelepahnya semua, aku potong pula daun-daunnya semua untuk jadikan batangnya tegak. Kerengganya makin menjadi-jadi. Ini baru siap sebatang. Aku perlukan lagi 20 batang. Untuk parang ni baru lepas asar. Nasib baik tajam. Mantap. Jadi ini dia cara buang daunnya. Cara orang dulu-dulu. Cara kampung. Kerengganya makin menjadi-jadi. Sampai kat dalam baju aku pun ada kerengganya. Tak mantap. Elok-elok aku nak pergi mencari rezeki, dah aku banyak bunuh binatang pula pagi-pagi ni. Tapi tak apa, bukan dia kacau aku. Aku yang kacau dia sebab aku ambil pelepah. Betul tak? Maaflah kerengga, aku perlukan batang pelepah untuk nak tajuk. Ini baru setengah lagi aku tak rekod.
Sekarang aku dah sampai spot untuk aku nak tajuk. Mula-mula aku ikat tali dulu dekat batang pelepah. Cara ikatnya senang je, ikat hidup macam biasa je. Nanti senang nak buka. Untuk semua tajuknya aku dah siapkan. Semua sekali 21 batang tajuk. Macam biasa, umpannya pakai ikan sepat, ikan tebal sisik dan ikan bagoh. Umpannya pun dah pasang. Apa lagi? Jom kita letak tajuk. Jadi ni tajuk yang pertama, tajuk yang kedua, tajuk yang ketiga, tajuk yang keempat, tajuk yang kelima. Korang tengok ikan tu betul-betul aktif. Tajuk yang keenam, tajuk yang ketujuh, tajuk yang ke-8, tajuk yang ke-9, tajuk yang ke-10, tajuk yang ke-11, tajuk yang ke-12, tajuk yang ke-13, tajuk 14, tajuk 15. Ini ikan bagoh. Tajuk 16, tajuk 17, tajuk 18, 19, 20, 21. Siap je pasang 21 tajuk. Aku jemur baju aku dulu sebab aku dah berpeluh sangat-sangat. Tak ada angin dengan cuaca panas. Masa tu dekat parit ni kering. Sekarang dah banyak airnya. Untuk spot yang ni spot King Cobra. Sebab spot ni banyak ikannya. Kita pergi cek tajuk dengan cameraman. Hai. Tajuk yang ni tadi ada yang makan tapi dah lepas ikannya. Mungkin tak lekat dengan mata kail. Ini sangat tidak mantap. Lepas tu tajuk yang kedua ni aku tengok dah ada yang makan. Aku pun apa lagi, cek-cek dulu takut benda lain yang makan. Mandi aku. Dah lah ni tempat King Cobra. Lepas tu aku angkat dengan rumpan-rumpannya sekali ikut. Ni apa benda yang makan ni sampai lilit macam ni sekali ni. Aku tak nak masuk air sebab dalam air tu banyak binatang yang ada. Takut aku. Korang tengoklah tu rumpannya dah macam kapet kat rumah. Dan akhirnya aku berjaya naikkan. Dah macam sarang burung dah aku tengok. Rasa-rasa ikan apa yang kena ni. Jadi ini dia ikannya. Bersaiz sedang tapi dia punya lilit macam ikan besar. Tak apa, apa-apa pun tetap mantap. 1, 2, 3 kecekik. Korang tengok tajuk yang ni. Nampak macam besar tarikannya. Tak apa, mari kita angkat. Jadi ini ikan yang kedua. Untuk saiznya okey lah, sedang-sedang. Bila dah panas-panas macam ni, tarik ikan hilang rasa panas. 1, 2, 3 kecekik. Lepas tu aku nak pergi cek tajuk sebelah sana sebab kameraman dengar macam ada percikan air yang sangat kuat. Aku pun apa lagi, memang laju kalau bak cek ni. Lepas tu aku tengok-tengok umpannya dah habis. Dekat spot ni tadi dah 2 kali aku dapat. Tadi sekali, lepas tu aku pasang lagi, kena lagi yang ni. Tapi kali ni tengok macam saiz, macam besar sikit badannya. Macam tak sabar je aku nak angkat. Dah jom kita pergi angkat. Masa aku angkat tu apa, ada perlawanan. Mantap. Jadi tajuk yang ni ada yang kena lagi. Tengok tu ikannya, nampak kan? Aku pun apa lagi, pergilah angkat. Jadi ini ikan yang keempat aku dapat. Colan. Okeylah. Alhamdulillah. Okay guys, jadi sekarang baru pukul 3, baru dapat 4 ekor ikan. Okay, jadinya kita tunggu lagi sampai petang. Okay. Pensempelan kualiti air masuk, keluarnya tak tahu kat mana. Jadi ini tajuk yang kelima. Nampaknya dah ada yang kena lagi, tapi perlawanannya tak berapa kuat. Jom kita angkat. Masa aku angkat tu, dia punya ikan tersekat pula dekat rumput yang paling jahat tu. Susah aku nak tarik. Lepas tu dengan rumput-rumputnya sekali aku tarik. Dengan rumpan-rumpannya sekali pun terikut. Nasib baik mata kail dengan tali aku pun kuat. Dan akhirnya berjaya juga haruan ni naik ke darat. Yes. Mantap. Dari jauh aku tengok tajuk yang ni macam dah ada yang makan. Sekali aku cek dah habis umpannya, tak lekat. Korang tengok airnya macam tu, mesti dah ada yang kena ni. Tak duduk tali tu macam kedai belakang. Mana mata kail ni? Dah tembus keluar ke? Dah mata kail dah. Mantap. Ikan ni pula dia makan sampai terkeluar ke mata dia. Habis hilang dah mata sebelah dia.
Lepas tu aku campakkan rajut aku dekat dalam air tu. Tengok tajuk ni, dia punya tarikan apa? Memang besar aku rasa ni. Tak apa, nanti kita angkat. Uish, korang tengok tu tarikan dia. Mantap. Besar ya. Ush. Ambil aku je tu. Ingat dulu. Sampai hidup gokil. Oh guys, ini betul-betul besar. Okay, tengok ekor dia. Woi, mantap. Jap. Tempat beza game. Besar guys. Okay, gini. Tak nampak. So guys, sekali. Oh, malu. Oh. 4-5 jari. Aku cabut mata kail daripada mulut ikan. Lepas tu korang tengok saiz-saiz ikan dalam tu semua. Mana yang paling besar? Aku tak pernah dapat lagi saiz sebesar ni. Sebelum ni aku dah dapat juga besar. Tapi hari ni, ini yang paling besar bagi aku. Maknanya inilah rekod aku yang paling besar. Lepas dah tarik banyak ikan, aku nak rehat dulu. Sekarang masa untuk aku berebah. Tahu-tahu aku dah fly. Terbang tinggi punya. Dengan cameraman sekalipun ikut terbang. Nasib baik part time. Disebabkan hari dah petang, aku angkat semua tajuk aku. Aku nak kemas-kemas untuk nak balik. Jadi untuk total ikan hari ni 7 ekor dan selebihnya tak ada yang kena. Ni aku pakai mata kail saiz 8. Mata kailnya ada 5. RM RM2. Tali tangsinya yang ni 70 pound. Tali Kevlar yang warna coklat ni 100 pound. Lepas tu sambungkan tali Kevlarnya dengan tali tangsi. Ikatlah cara tersendiri. Untuk tajurnya aku dah angkat. Dan ini mata kailnya. Ini pula telap ikan yang berisi 23 ekor tadi. Dan ini cameraman aku. Lepas dah kemas semua tajuk, aku angkat ikan aku. Semua sekali total ikan ni 7 ekor. Bersyukur aku dapat ikan banyak ni hari ni. Hari pun dah petang, aku pun gerak balik. Ikan yang dapat ni aku letak dalam tong sebab aku nak jual besok. Malam ni aku rasa aku nak pergi sahur ikan puyuh. Let's go. Okay guys, dapat lagi guys puyuh. Alhamdulillah. Okay guys, dapat lagi guys puyuh. Oh, saiz. Mantap. Untuk ikan yang ni aku tak boleh sahur sebab ada rumput yang kacau. Okay guys, dapat lagi guys puyuh. Alhamdulillah. Tang tadi saya ada pasang lokah dekat sini. Tu dia. Alhamdulillah. Dah ikan masuk. Jom kita angkat. Besar guys puyuh ni. Besarnya. Mantap pak. Besarnya. Ya Allah. Fight botol besar. Sekejap saya buka dulu. Okey. Cek ni. Okey, mau tu guys. Besar. Sebab ni. Ini kalau narik pancing ni mana. Tu. Apa besar tu. Buat taruh awal ni. Buat lagi. Guys, besar. Mantap. 1, 2, 3. 4 ekor malam ni. Satu yang besar ni bubunya. Mantap. 4 ekor ke 5 ekor? 4 ekor, satu sepat. Satu sebat. Keesokan harinya aku nak pergi jual ikan dekat pasar basah. Jadi brother ni masukkan ikannya dekat dalam bakul dulu. Lepas tu dia angkat bakul ikan tu dan dia timbang, dapatlah 4 kilo 600. Tapi sebenarnya bukan 4 kilo 600. Sebenarnya 3 kilo 600 tolak bakul 1 kilo. Okey bang, terima kasih banyak bang. Okey, saya jual bang. Okey.
Lepas dah siap jual ikan, aku pun on the way balik. Ini ada keli lembat yang dah siap siang 3 ekor, ikan puyuh 4 ekor, ikan ruan 3 ekor, semua dah siap siang. Yang ni aku ada customer dan aku nak pergi hantar dekat customer tu sekarang. Petang-petang ada pelangi, mantap. Jadi tu member aku. Okey bang. Terima kasih Okey, mantap. Allah Akbar. Betul. Ada ni ada casting arwan. Waduh, batu casting. Mantap Total aku dapat semua RM75. RM5 aku isi minyak motor. Dengan berbekalkan budi 95, aku dapatlah isi RM6.53. Lepas tu aku pergi surau dekat kampung aku. Jadi ni ada RM70 aku masukkan ke dalam tabung surau. Tidak kira senang atau susah, tetaplah bersedekah. Semoga aku dapat ganjarannya. Ini surau kampung aku, Surau Baitul Hadi, Fedah Keledang. Jadi sampai sini dulu video daripada aku. Terima kasih sebab dah menonton sampai habis. Kalau korang suka dengan video aku, jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Okey, mantap.